Asal aku mimpi masa benda tu lagi. Ruish. Aku harap aku tak bangunkan dia pergi lain lah. Awak okey ke kat sana? Saya rindu awak. Bye. Syain. Semua orang dah tinggalkan kau tu. Aku still ada efek elemen. Ha? Kenapa? Kau pasti dia orang dua takkan tinggalkan kau. Ha? Kau pasti. Sekarang ni kau sebatang kara je. Diamlah kau setan. Mungkin kalau aku dah tak ada kat atas dunia ni, cucu-cucu aku mungkin dapat bahagia. Aku ni just membawa malang je, sumpah. Nak bunuh diri? Kau pasti ke tu jalan yang benar, Syain? Siapa kau? Ha? Macam mana kau tahu nama aku? Macam mana aku tahu nama kau tu tak penting? Apa tak penting? Ha? Aku tak faham. Yang penting sekarang ni, kalau kau nak hidup tenang, kau ikut je aku. Aku pasti dunia ni akan jadi dunia terbaik untuk kau, Syain. Dunia terbaik. Ha? Aku tak faham. Apa yang kau maksudkan ni? Tak nak. Dunia sebenar ini jahat dan tak adil untuk kau, Syain. Kalau macam tu yang kau cakap, baiklah, aku akan ikut kau ke dunia. Tapi aku harap kau takkan kecewakan aku. Jangan risau. Aku takkan kecewakan kau, Syain. Aku harap keputusan aku takkan mengecewakan diri aku sendiri nanti. Aku just nak cucu-cucu angkat aku tu bahagia je. Tolonglah. Aku harap sangat-sangat. Aku harap keputusan aku ni takkan memakan diri aku sendiri. Apple, Lemon, maafkan Tok Mak kerana telah mengambil keputusan ni. Tak boleh tidur loh. Nanti kita Tok Umar lah. Tok Ma. Oh, Tok Ma. Mana Tok Ma? Hai, kenapa aku rasa macam sedap hati ni? Mana Tok Umar? Tok Umar. Tok Ma, jangan masuk. Aduh! Sakit. Aduh, sakit belakang aku. Bapak laju, wish. Dah sampai ni. Aduh lah. Stretching je. Gitu. Aku harap dia tak apa-apa lah. Cucu-cucu aku tu. Apple. Wah, selamat pagi. Oh, semua orang dah bangun ya, ha? Tak malas apa ya?